suruh scan. Saya dah bagi scan. Lepas tu macam ni pula tak boleh colour pula. Habis tu macam mana ni? Saya nak colour juga. Panggil je terus proceed je buat colour. Tak boleh. So, Assalamualaikum. Hai Kak cantik. So, boleh tahu nama Kak siapa? Su. Oh, Kak Su. Okey. So, hari ni akak datang untuk colour rambut, betul? Ya, betul. Okey, tapi sebelum kita colour rambut, kita kena check dulu kulit kepala akak sama ada okey ke tidak untuk kita colour. Kenapa nak kena check pula? Kata kamu bagi free sesi untuk colour. So rambut saya sekarang ni ada uban. Biasalah. Lepas tu saya nak colour. Kenapa pergi nak check kepala pula? Selama ni saya kalau colour tak ada masalah pun. Betul Kak. Dekat tempat lain, diorang memang biasanya colour je terus kan. Tapi dekat sini, sebelum kita colour, kita nak make sure dulu kulit kepala akak memang sihat, lulus untuk colour rambut, baru kita akan colour. Sebab dekat sini memang kita orang kata pentingkan cantik tapi sihat. Macam ni awak ni ada package lain ke nak kenakan saya ni? Tak, bukan Kak. Tapi sebenarnya yang kita nak, kita cuma nak scan kulit kepala je Kak. Tak ada apa-apa pun. Sebab yang ni kita cuma scan saja, nak tahu dulu kulit kepala Kak okey ke tak. Lepas tu baru kita colour rambut. So Kak, kita dah siap scan tadi. Okey. Apa result dia? Saya minta maaf cakap akak hari ni memang tak boleh colour rambut tau. Tak boleh pula. Sebab akak punya masalahnya agak serius juga. Kalau akak tengok kat sini, ini ada merah-merah macam ni. Maksudnya akak ada luka sikit kat kulit kepala. Lepas tu akak ada kelumur dan yang tersumbat ni pun banyak. So memang kita tak boleh buat colour rambut hari ni. Tak apalah. Saya nak colour je. Lepas tu benda-benda ni nanti saya ni je lah cuci-cuci je. Nanti saya memang nak colour. Tengok ni ni putih-putih ni. Ni ubat dah banyak ni nanti kan. Cantik lah rambut saya. Colour je colour. Saya tak kira colour. Bukan macam tu Kak. Okey macam ni. Sebab kalau kita teruskan colour, sebab akak dah ada luka tau. Nanti kulit kepala akak memang akan jadi lagi teruk. Tak apa je. Saya dah biasa dah luka-luka tu. Sikit je. Tu dalam 2-3 hari tu nanti settle lah. Tak boleh. Memang kita tak boleh colour hari ni. Tiba-tiba tak boleh pula. Tahu tak saya ni dah postpone kat appointment lain. Dia semata-mata nak datang kat sini. Kata boleh colour tiba-tiba ni. Suruh scan. Saya dah bagi scan. Lepas tu macam ni pula tak boleh colour pula. Habis tu macam mana ni? Saya nak colour juga. Panggil je terus proceed je buat colour. Tak boleh. Dah sabarlah. Tak, Nawal dia macam ni tau. Kita buat kempen ni, kita tak minta satu sen. Ya, no, faham. Kita tak ada charge siapa-siapa pun. Ya, faham. So bila akak tu cakap macam tu, tak boleh lah. Serius tak boleh. Tak apa, Nawal faham. Tak apa. Macam ni. Okey, Nawal try pujuk akak tu Okey, Nawal try pujuk akak tu. Okey, Kak Su. Saya minta maaf tadi. Sebab saya emosi. Tapi apa yang Kak cakap tadi tu betul-betul buat saya terguris hati tau Kak. Memang kecil hati saya. Sebab kita buat kempen ni Kak, memang untuk ikhlas. Saya cakap memang kita ikhlas untuk cantikkan wanita, untuk happy-happykan akak-akak dekat luar sana. Memang kita tak ada minta satu sen pun. So bila akak cakap yang kita cuba nak tipu akak ke, nak cas akak ke, saya memang betul-betul rasa terguris tau. Dan sebenarnya kalau akak nak tahu, setiap hari salon ni ramai orang yang keluar masuk customer kita. Memang masalah yang paling besar tu dekat bahagian kulit kepala sebenarnya. Sebab itulah kita nak buat video macam ni. Tujuan dia hanya untuk educate je akak-akak dekat luar sana. Yelah, patutnya kan daripada awal dia tu kenalah beritahu saya perkara yang sebenar ni. Kalau awak nak buat macam ni. Sebabnya daripada awal tu memangnya dia beritahu yang hari ni adalah sesi buat free colour rambut. Saya faham. Saya pun excited lah. Datang siap cancel lagi appointment yang lain. Saya ni busy tau. Saya faham. So akak tak apa. Kita yang ni treatment kulit kepala ni akak rasa dulu, akak try dulu, buat dulu. Sebab kalau kulit kepala akak bersih dan orang kata sihat, akak pun happy juga kan. Sebab akak pun ada juga kan masalah yang lain-lain kulit kepala akak. Yelah, tapi tu macam yelah, biasa-biasalah. Sebab yelah, saya pun tak adalah beria sangat nak rambut-rambut ni kan. Tapi tak apalah, as long as hari ni pun saya dah datang sini, saya tak apalah, let go je lah. Okay, so akak buat dulu treatment ni. Dah buat treatment, dah okey kulit kepala akak, nanti kita buat colour balik. Okay? Okey, tapi yang itu saya dapat Dapat, of course dapat. Berapa lama tu nak dapat tu?
kita tengok dulu. Kita akan check dulu. Sebab apa-apa pun kita mesti kena check dulu. Setiap orang dia berlainan. Ada orang dia buat 3 kali treatment dah okey. Ada orang dia hari ni buat orang kata dah okey sikit, dah reda sikit dan boleh terus colour dah. Okay? Saya harap saya yang cepat lah. Okay. Kita ready sekarang Alright. So untuk Kak Su hari ni kita akan buat scalp RF therapy. So scalp RF therapy ni tujuannya adalah untuk merangsang collagen dan juga untuk kuatkan akar rambut. So masker ni kita pakaikan dekat kawasan kulit kepala Kak. So dia sebab dia ada banyak yang tersumbat tu kan. So kita nak remove dia, buang yang mana-mana sel-sel kulit mati yang degil tu. So Kak, yang ni steaming mask. Kita buat ni tujuan dia adalah untuk make sure semua keruping-keruping ke atau kelumumung yang degil-degil tu kan, yang tersumbat tu, dia lembut. Bila lembut masa cuci nanti senang dia tertanggal. Okay? Okay lah, nice lah. Nice kan? Okay, so Kak enjoy So Kak yang ni adalah kita punya oxygen gun. Okay, oxygen gun ni dalam ni kita letak tonik tau. Oksigen dan juga tonik ni dia akan bergabung dan dia akan menghasilkan molekul halus. So bila kita press dekat atas kulit kepala Kak, dia absorb dengan lebih cepat. So ni tonik. Nanti kejap kita nak pakai. Lepas tu satu lagi, yang ini adalah RF. RF ni radiotherapy. So lepas kita letak tonik, okay, kita nak merangsang collagen juga. So kita akan letak dekat kawasan akak punya kulit kepala tu nanti. Okay, so Kak macam mana lepas buat treatment tadi? Nampak rasa lebih ringan lah kepala. Ringan lah. Macam rambut pun macam lembut je. Best. Okay. So lepas buat treatment dekat salon, dekat rumah pun still kena buat juga treatment. So ni kita pakai hair tonic lah. Okay. Saya tunjuk lah cara nak pakai dia. Okay, first kali kan rambut kan, so akak kena belah dulu section tu. Ni ramai yang tak tahu sebab yang dia pakai spray je atas rambut, guna jari tarik je, so nampak dia punya kulit kepala tu. Lepas tu okay, yang ni yang saya pakai ni yang salon punya lah. Yang salon punya ni memang dia ada stem cell dekat dalam, so dia memang sangat-sangat bagus untuk orang kata dia bukan saja tonik tapi dia juga boleh melebatkan rambut. Yang ni dia ada zarah micro nano lah, dia gunakan daripada stem cell tu. Just spray je dekat kawasan kulit kepala tu. Okay, ni step dia penting ni. Okay, next pakai ibu jari ni, tekan, kena press. Gosok sikit dan press. Supaya dia absorb dekat dalam. Lepas tu dah pakai dekat semua tempat. Okay, so you buka section, spray. Okay, sama juga guna ibu jari. Okay, so make sure you gosok sikit, you tekan macam ni. Okay, last kali dah pakai kat semua tempat, massage. Kita kat sini bukan nak untung tau. Macam saya buat benda ni semua bukan nak untung. Sebab kalau nak untung kan, tadi akak datang colour, saya boleh je, okay, akak tambah colour lah, akak tambah bleach lah, akak buat highlight lah. Lepas tu cas akak RM300, dah settle. Kenapa kita nak susah-susah buat scalp apa semua ni kan? Sebenarnya kita nak cantik dengan sihat. So maksudnya akak boleh ada rambut yang cantik dalam masa yang sama, kulit kepala akak pun terjaga. Akak dalam masa 3 bulan ni datang balik, buat treatment yang sama. Okay, lepas tu dah sihat kulit kepala akak, dah cantik, datang balik buat orang kata buat colour pula. Okay Kak, jadi tadi akak okey tak dengan saya? Okey dah. Okay, akak tak marah saya dah kan? Alhamdulillah, dah okey dah. Tapi ni dah buat treatment tu rasa macam betul lah apa yang awak cakap tu. Macam saya pun dah rasa kurang-kurang gatal. Kepala pun dah rasa ringan sikit. Terima kasih. Okay, jumpa lagi bulan depan. InsyaAllah saya akan datang. Saya akan dengan kawan juga. Cantik lah. Kan cakap kosong-kosong tak marah saya. Okay.